cukup jelas. Farah cakap dia memang yakin dia nampak anak perempuan dia tengah bermain dengan seseorang dekat dapur. Dan dia nampak juga Muni ni macam baca mantra kat dapur. Takkan sekelip mata boleh masuk kat dalam bilik? Malam-malam berikutnya, berlaku beberapa kejadian yang pelik yang susah diterangkan oleh Farah. Dia tak tahu sama ada dia halusinasi ke ataupun benda ni betul-betul terjadi. Sebab sering kali pukul 3 pagi je, Farah ni akan terjaga. Bila Junaidi tegur, awak dah kenapa? Lepas tu Farah suruh Junaidi dengar. Awak dengar tak? Ada orang ketuk besong batu ni. Masalah dia Junaidi pun dengar. Junaidi ni terus panas lah. Bibi ni tak erti bahasa ke apa. Dah berulang-ulang kali cakap, lepas pukul 12 tak payah masak. Jadi suami si Farah suruh Farah ni tunggu kat dalam bilik. Dia nak turun ke bawah, dia nak marah si Muni. Sampai je dekat bawah, bila Junaidi balik ke dalam bilik, Farah pun tanya, bibi tu masak apa? Junaidi senyap je. Keesokan harinya, barulah Junaidi cerita kat Farah. Bila saya pergi ke dapur malam tadi, kat dapur tak ada orang. Dan bukan sekali je, beberapa kali, beberapa malam, kejadian yang sama akan berulang. Pukul 3 pagi, diorang dengar ada orang ketuk losong batu. Tapi bila cek, tak ada siapa. Itu tak menakutkan.